Kali ni kita akan main game Ultraman Fighter Evolution Evolution 3. Dan kali ni kita main Battle Mode dengan jadi Ultraman Jack. Okey, lawan ke satu ialah Red King. Okey. Okey. Sini kau. Sekarang kita sepak langgar Red King. Alamak. Tak kena. Sekarang ambil ni Red King. Ketuk. Ambil ni. Jagung jadi-jadian. Alamak. Okey, tak kena. Ambil ni. Oh, tak kena. Ambil ni. Okey. Sekarang kita sepak Red King. Ambil ni. Okey. Sekarang kita akan guna kuasa kotak. Rasakan ini. Oh, Ultra Slash. Okey. Walaupun tak sakit. Ambil ni. Ui. Kali ni agak tak sakit semua kuasa dia rasanya. Rasanya semua kuasa dalam video kali ni tak sakit semua rasanya lah. Jadi video dia mungkin sampai 15-17 minit mungkin. Okey. Kita akan guna segitiga. Okey. Oh. Okey, dah agak tak sakit sangat pun. Sekarang kita panggil kawan terbangan je lah untuk tambahkan merah-merah sedikit cepat. Ambil ni. Red King. Rasakan ini. Alamak, dia tahu dah pula. Okey. Ambil ni. Alamak, dia kuat. Ketuk. Ambil ni. Ambil ni Red King. Okey, rasakan ni kuasa ni. Apa ni? Okey, Ultraman Jack angkat. Okey. Oh, terbelah terus Red King. Bukan terbelah. Okey, ambil ni. Astaghfirullah. No Jack. Ambil ni. Kepala Red King kena. Sekarang kita akan guna kuasa X yang paling kuat. Okey. Ni apa pula? Oh, beza dia. Oh, tadi tu campak. Tadi tu campak habis potong. Sekarang dia campak terus je. Okey. Okey, Jack. Bergayalah dengan bagus. Sekarang kita akan lawan Ultraman Gaya. Okey. Ambil ni. Okey, kalau macam tu rasakan ini ketukan tangan. Ambil ni, kena tumbuk kepala. Ambil ni. Rasakan ini tumbukan dari belakang. Bukan, sepakan dari belakang. Ambil ni Gaya. Okey, dia blok. Sekarang kita angkat dia dan pusing. Sekarang kita akan guna kuasa paling kuat, campak Gaya. Alamak, dia blok pula. Ambil ni. Sekarang kita angkat dia dan campak. Rasakan ini Gaya. Sekarang kita akan ulti kat dia. Okey, ambil ini. Ya, campak dari atas langit. Langit merah. Okey. Rasakan ini tembakan Jack. Aduh. Tak kena pun. Ambil ni. Rasakan ini. Alamak. Ambil ni. Alamak. Rasanya Ultraman Gaya makin agresif je rasanya. Rasanya lah.
Ambil ni. Ambil ni gaya. Ambil ni serangan Ultra Slash. Oh, tak mati lagi. Okey. Alamak, tak kena. Ambil ni. Kita akan guna kuasa paling lemah. Ambil ni. Dan gaya pun mati. Okey, Jack. Okey, kemenangan dia macam tu lah. Angkat tangan. Okey. Sekarang lawan ketiga kita siapa? Oh, Evil 3. Okey. Ya, kita akan panggil kapal terbang, maka nak guna kuasa paling kuat. Bagi senang lah. Sebab kuasa paling kuat berarti kurangkan banyak nyawa. Okey. Tak kena. Okey. Ambil ni. 3 jahat. Mata dah lah biru. Alamak. Ambil ni. Balasan. Alamak. Aduh. Ambil ni. Aduh. Ambil ni. Kepala kena sepak. Jack, keluarkan kuasa paling lemah. Tak tahulah buat apa kita baru keluarkan kuasa paling lemah, tapi tak apa. Ambil ni. Okey. Rasakan ini. Okey, kalau macam tu. Wah. Oi, dua-dua kena. Okey, kalau macam tu dua-dua kena, tak apa. Okey, ambil ni. Aduh, nakkan kena. Okey. Rasakan ini. Rasakan ini. Kita akan potong Evil 3 dari atas langit. Macam ni. Okey. Cium. Terpotong pun. Okey. Ambil ni. Ambil ni. Rasakan ini. Rasakan ini. Tak apa. Dia elak tapi tetap kena. Ambil ni. Ambil ni. Ambil ni. Sekarang kita campak dia. Ambil ni. Kita akan guna kuasa paling kuat. Rasakan ini Evil 3. Kita campak dia dari atas langit. Ya. Ambil ni. Okey, kita menang. Sekarang musuh keempat kita. Musuh keempat kita siapa? Alamak, Gudon. Alamak, Gudon dah lah kuasa dia kuat. Boleh tibai sampai sakit. Tak kena pun. Dah panggil kapal terbang aje lah. Okey. Rasakan ini. Ambil ni. Gudon. Alamak. Okey, nasib baik tak kena. Aduh. Tolong kapal terbang. Tolong tembak Gudon. Okey. Ambil ni. Alamak. Alamak. Ambil ni. Ambil ni. Sekarang kita akan angkat si Gudon. Ambil ni. Habislah Gudon.
Ambil ni. Kita akan campak gudun dari atas langit. Rasakan ini. Walaupun sakit sikit tapi tak apalah. Okay. Alamak. Cuba ni lah. Aduh. Dua-dua kena macam kalau evil 3 tu. Aduh. Ambil ni. Kita pijak kaki gudun. Ambil ni. Ambil ni. Muka kena sepak. Kadang kita akan guna kuasa yang tu lagi untuk potong si gudun ni. Rasakan ini. Okey, dia masih hidup. Alamak, ingatkan kena. Okey, tak apa. Ambil ni. Okey. Ambil ni gudun. Kuasa paling lemah. Ya. Dan gudun pun mati. Okey, sekarang kita lawan musuh terakhir. Musuh terakhir kita siapa? Bagi saya antara Twente dengan Benstar. Sebab dia macam bagi musuh terakhir Hayata lawan Baltan ataupun Zeton. Seven lawan Kinjo. Okey. Sekarang kita lawan Benstar. Dekat Benstar mode, dekat round 5 tu kita akan lawan apa tah? Bos terakhir. Bukan bos. Macam musuh yang Atromen kalahkan. Contoh dia. Okey, kita main Utami Hayata. Lepas tu lawan terakhir kita Alien Baltan. Dan Kinjo masa jadi Atromen 7 tu. Sekarang masa kita jadi Utami Jack, lawan dia Benstar. Okey. Oh, mungkin kalau kita jadi Utami Zofi, lawan dia Zeton kot. Okey, rasakan ini. Ya, walaupun tak sakit. Siapalah yang mesej ni? Oh, tak kena. Ambil ni. Okay, kalau macam tu. Dua-dua kena. Alamak. Tak kena. Dua-dua tak kena. Ambil ni. Kita spam sepak kat dia. Ambil ni. Ambil ni. Aduh. Rasakan ini. Sepak kepala dia. Okey. Sekarang kita akan campak dia dari atas langit. Ambil ni. Okey. Campak dan potong. Alamak. Ambil ni. Benstar. Kita tumbuk dia. Rasakan ini. Ambil ni. Ambil ni. Okay, kalau macam tu main dia. Ambil ni. Kita pukul. Ambil ni. Sekarang kita sepak dia. Rasakan ini. Sepak kepala Benstar. Sekarang kita akan guna kuasa terakhir dekat Benstar. Campak dari atas langit. Ya. Dan Benstar pun mati. Okay guys, video kita sampai sini aja. Okay lah, bye bye.